Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat kerja sekali lagi. Kita terus belajar mencantum demi cantuman. Mana pokok baru nak naik tu kita belajarlah cantumkan. Okey. Setakat ni alhamdulillah ada yang jadi, ada tak jadi. Hari ni kita cuba lagi. Mana demi tadi? Kan. Sekarang kita potong yang ni. Yang ni sampai ke apa nama? Dia punya tengah-tengah sulur apa? Umbut dia ke apa, tak tahulah. Yang ni belah atas potong sikit bagi dia mudah lekat Okey, dah. Macam ni lah keadaan dia. Lebih kurang kita tampalkan dekat sini. Pagi lagi belum pukul 10, 9.45. Panas boleh tahan. Masya Allah, alhamdulillah panas. Tapi kita nak buat kerja ni. Ni kena buang sikit. Kita buang. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan. Saya pun tak tahu jadi ke tak jadi. Main tawakal je lah buat ni. Tapi cuma mudah-mudahan jadilah tu je. Okey. Kita tak expert. Kita buat cara tak expert lah. Macam ni. Yang ni kita nak cantumkan di sini. Yang ni. Ini macam payah nak cantum kita. Uraikan dia sikit. Okey. Ni kita buang. Okey. Dah. Okey, tak jadi kita buat yang lain. Jangan give up. Teruskan. Buat sampai jadi. Okey. Jadi seorang kawan yang saya buat tengok lah. Lalu saya tengok video dia. Dia rajin mencantum-cantum pokok ni. Satu kaedah yang digunakan ialah yang ni panjang. Okey. Dan potongan tu juga panjang. Tapi saya ni tak semahir dia lah. Dia potong terus jadi.